Tak cukup bom, negara haram sekat elektrik, negara tembikai pula. It's happening. Negara tembikai dah blackout sekarang. Negara haram sekat bekalan elektrik masuk ke semenanjung negara tembikai. Tapi apa alasan mereka? Nak lumpuhkan hero kita. Benda ni dah jadi sejak puluhan tahun. Bila tak boleh hancurkan negara tembikai dengan bom, mereka gunakan sekatan. Sekat makanan, sekat ubatan, sekat air bersih. Sekarang mereka nak sekat elektrik pula. Dulu 2014, negara haram sekat bahan bakar. Selama 45 hari, beribu mati sebab hospital tak ada kuasa. Dulu 2021, negara haram putuskan bekalan air di tebing barat. Rakyat negara tembikai terpaksa minum air tidak bersih. Sekarang, skripnya sama, mangsanya sama. Siapa yang paling teruk kena? Bayi dalam inkubator, pesakit ICU, kanak-kanak sakit yang perlukan alat bantuan pernafasan. Tapi dunia tetap percaya negara haram tengah pertahankan diri. Pertahankan diri dengan matikan elektrik satu negara? Komen tahu. Kalau korang tahu, ini bukan perang, ini pembunuhan terancam. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.